Renovate beribu tapi nampak cheap. Ilmu lighting ini anda wajib tahu. Sakit hati kan? Dah habis berpuluh ribu ringgit untuk kabinet custom, cat paling mahal dan perabot designer. Rupa-rupanya rumah tetap nampak cheap dan flat, bukan sebab barang anda tak kualiti, tapi sebab anda buta lighting. Ramai orang ingat asal terang itu bagus, tapi sebenarnya anda tengah membunuh vibe rumah sendiri. Cahaya yang salah boleh buat rumah nampak macam klinik kesihatan atau pasar raya, sejuk dan kaku. Hari ini, Uncle Andrew nak bongkar rahsia lighting yang kontraktor jarang nak cerita, supaya pelaburan inovasi anda tak hangus macam tu je. Jom kita bedah. 1. Fasa perancangan. Lighting follow furniture. Kesilapan paling kronik adalah mula renovasi tanpa plan lampu yang jelas. Ramai orang suruh kontraktor pasang point lampu dulu, baru fikir nak letak sofa kat mana. Akhirnya lampu downlight tepat atas kepala bila duduk sofa, panas dan silau. Tips Uncle Andrew, sebelum panggil tukang elektrik buat master plan layout, tentukan di mana kedudukan katil, meja makan dan sofa. Kenapa? Sebab fungsi cahaya adalah untuk menyokong aktiviti kita. Variation order VO tanpa plan, tengah jalan nanti anda baru tahu nak tambah track light atau pendant light. Masa itu kontraktor akan charge VO yang mahal sebab kena tebuk siling balik. Ingat, biar lambat merancang, jangan menyesal bila dah siap. 2. 3 lapisan cahaya, the 3 layers of light. Rumah yang nampak mahal bukan sebab dia pakai satu lampu besar di tengah siling, tapi sebab dia ada kedalaman melalui 3 lapisan ini. Ambient lighting, lampu utama. Ini adalah foundation. Fungsinya untuk pencahayaan menyeluruh supaya mata kita selesa bergerak. Kesilapan biasa, pasang downlight terlalu banyak sampai siling nampak macam bintik-bintik atau sarang lebah. Kesannya ruang nampak flat dan hilang privacy. Gunakan dimmer supaya anda boleh ubah suasana dari mood bekerja ke mood santai dalam sekelip mata. Task lighting, lampu kerja. Ini cahaya fokus. Ia mesti lebih terang dari ambient. Contoh, lampu LED strip di bawah kabinet dapur untuk nampak jelas bila menghiris atau memasak. Lampu di cermin bilik air untuk grooming tanpa bayang-bayang gelap di bawah mata. Atau lampu meja untuk membaca. Tanpa task lighting, mata anda akan cepat letih sebab terpaksa bekerja keras dalam samar. Accent light, lampu hiasan. Inilah bahan rahsia untuk white hotel mewah. Ini bukan untuk terangkan bilik, tapi untuk bercerita. Gunakan untuk highlight tekstur dinding fluted panel, lukisan kegemaran atau kabinet pameran. Ia memberikan bayang-bayang yang cantik dan membuatkan ruang nampak lebih 3D dan dramatik. 3. Rahsia warna, psikologi, CCT, Kelvins. Warna lampu menentukan emosi anda. Jangan main ikut trend. Putih itu bersih. Warm white 2700K hingga 3000K. Warnanya kuning keemasan. Ini adalah warna untuk rehat. Ia membantu badan merembeskan hormon melatonin supaya anda mudah tidur. Sesuai untuk bilik tidur dan ruang tamu waktu malam. Rumah akan rasa cozy dan mahal. Cold white, natural white 4000K. Warnanya putih lembut macam cahaya matahari pukul 10 pagi. Inilah warna neutral yang paling profesional. Ia tak mengubah warna asal perabot anda. Sangat sesuai untuk dapur, ruang kerja dan ruang makan. Ia nampak moden, bersih dan segar. Daylight 6000K hingga 6500K. Putih kebiruan yang sangat tajam. Fokusnya hanya untuk ketepatan. Gunakan di store, bilik air atau kawasan laundry. Jangan sesekali letak kat ruang tamu kalau tak nak rumah rasa macam duduk dalam dewan sekolah atau klinik. 4. CRI,
Color Rendering Index, kualiti cahaya. Ini rahsia paling besar yang ramai orang tertipu bila beli lampu murah kat online marketplace. Anda tengok kotak lampu, cari nilai CRI. CRI rendah, bawah 80, warna lampu itu terang. Warna lansir atau sofa anda yang harga beribu ringgit akan nampak kusam dan lebam. Makanan pun nampak tak sedap sebab warna merah daging atau hijau sayur tak keluar. CRI tinggi 90 ke atas, itulah standard butik mewah atau galeri seni. Ia buat warna asal material rumah anda naik dan nampak vibrant. Kalau anda melabur pada material rumah yang cantik, jangan kedekut pada CRI lampu. Biar mahal sikit, janji rumah nampak eksklusif setiap kali lampu menyala. Dah faham bab lapisan dan kualiti lampu? Sabar dulu. Ada satu lagi benda yang ramai orang silap buat. Jarak dan susunan. Kalau beli lampu CRI 90 sekalipun, tapi jarak antara lampu ke dinding salah, rumah anda tetap akan nampak hambar. Nak tahu rahsia ru 532 dan cara susun lampu supaya nampak macam hotel 5 bintang? Angka akan bongkarkan dalam part 2 nanti. Jangan lupa like, share, subscribe dan tekan loceng notifikasi. Ilmu ini kalau panggil perunding hiasan dalaman dah beratus kena bayar. Di sini Uncle Andrew fee je. Jumpa lagi dalam video seterusnya. Terima kasih kerana menonton. Jangan lupa klik like, komen, share dan subscribe. Pastikan anda on notification supaya dapat update terkini dari Uncle Andrew.